10 Oktober ini, calon pembantu penguasa Kastam WK1 akan berdepan ujian psikometrik. Jangan ingat senang, dalam 90 minit ini penuh soalan-soalan perangkap tricky. Masa diberi daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Tempoh menjawab pula adalah selama 1 jam 30 minit. Formatnya, psikometrik berbentuk soalan personality dan nilai integriti. Antara aspek penilaian adalah integriti dan kejujuran, ketahanan tekanan, disiplin dan patuh peraturan, semangat kerja berpasukan dan juga pengurusan emosi bila berdepan orang awam. Contoh soalan 1 berbentuk integriti. Saya sanggup menutup mata jika kawan sekerja saya mengambil barang rampasan untuk kegunaan sendiri. Jawapan terbaik adalah tidak setuju. SPA nak calon yang tegas dan berintegriti. Contoh soalan kedua dalam aspek tekanan. Jika diberi tugasan mendesak pada saat akhir, saya akan mudah marah. Jawapan terbaik tidak setuju. SPA nak calon yang kawal emosi dan fokus selesaikan tugas. Contoh soalan ketiga dalam aspek disiplin. Saya percaya arahan kecil yang dilanggar bukan masalah besar. Jawapan terbaik di sini adalah tidak setuju. Dalam kastam, peraturan adalah asas. Tips nak elak soalan perangkap macam ni, kena ingat jangan jawab ikut emosi masa baca soalan. Ingat juga kastam asasnya adalah undang-undang dan amanah. Bila ragu-ragu, pilih jawapan yang tunjukkan anda berdisiplin, jujur dan tenang. Untuk calon-calon yang nakkan rujukan khas untuk jawatan pembantu penguasa kastam WK1 ini, boleh dapatkan di link di bio ataupun di Cik Su. Ada banyak nota-nota tips penerangan format, 201 soalan beserta cadangan jawapan dan huraiannya. Biasakan diri jawab rati to be. InsyaAllah ada rezeki boleh melepasi tepisan.